Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini 28 Mac 2026 pukul 3 petang. Musim kemarau. Ini adalah pokok besar yang selalu saya ceritakan sebelum ni dalam video-video saya sebelum ni, sama ada di YouTube ataupun di TikTok. Pokok ni degil pada mulanya. Bila saya bercakap dengan dia, barulah dia menghasilkan bunga dan buah. Walaupun buah dia tak lekat banyak, tapi sekurang-kurangnya menunjukkan dia ada tindak balas, respon yang baik. Saya sengaja nak tengok dia sama ada dia berbuah atau tak, kan? Ada orang cakap pokok jantan, pokok betina. Tapi inilah hasil daripada saya buat pembajaan yang saya telah susun cantik tu. So insyaAllah hujung tahun kita akan push habis dia. Sebab saya tak buat top pruning, sebab tu dia tebal. Tak banyak daun yang saya buang, so dia tak berapa stres sangat. So dia putik buah pun tak banyak. Pokok-pokok lain macam seperti mana saya cakap sebelum ni, dia mengeluarkan bunga macam ni, lebat ni. So kawasan-kawasan yang telah saya mesin ni, dan di seberang sana juga ada yang saya tak baju bunga, tapi dia keluar bunga. Dia mungkin musim lah, boleh dikatakan musim. So harap-harap ada rezeki saya lah untuk awal tahun ni 2026 ni. Yang ni agak lebat juga. Ni rajin betul lah, dia berbuah, berbunga dan berbuah. Walaupun pokok dia kecil, dia stabil lah. Walaupun dahan dia kecil, tak berapa besar, kan? Tapi dia punya progres amat bagus lah. Pokok-pokok lain macam saya katakan sebelum ni lah, dia yang 1, 2, 3, 4 yang besar di belakang tu baru belajar untuk berbunga dan berbuah. Saya nak tengok respon dia, supaya akan datang saya akan susun sekali lagi by baris lah. By baris, supaya selepas ni penghasilan dia tak putus lah buah ni, insyaAllah. So itu saja untuk kali ni. Nampak lebat sana dia. Semua saya dah siram by manual sebab ada masalah sikit daripada sistem polypipe ni. Kita kena adjust balik. So jumpa kita minggu depan, insyaAllah. Setiap minggu saya akan update dari semasa ke semasa tempoh dia berbunga dan keluar putik buah, anggaran dalam 100 hari ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.